Macam mana nak bagi bini takut ke laki? Dah boleh dah. Dia tanya. Apa dia tanya? Perempuan dia tak takut ke suami dia. Itu hakikat dia. Itu kelebihan perempuan. Sebab tu jangan kita balas sangat-sangat dengan dia. Nabi pesan dah, al-mar'atu khuliqat min dil'in a'la. Perempuan itu dijadikan dari tulang yang paling bengkok. Kalau kamu biarkan sangat, makin bengkok. Kalau kamu banyak sangat lawan dia, mudah patah. Jadi mana sederhana saja, jangan lebih-lebih marah ke dia. Ini dia barang tak betul. Barang bekok. Barang bekok ni barang payah buat kira cara. Jadi jangan lebih-lebih. Kita kena banyak maaf. Biar dia jerekoh kita, jangan kita jerekoh dia. Kenapa? Kerana dia tak betul. Kita orang betul, ar-rijalu qawwamun 'alal nisa. Kamu suami pemimpin rumah tangga. Kalau dia maki kita tak boleh, jangan kita maki. Kerana kita bos, CEO. Dia yang dipimpin memang banyak salah. Kita warden, dia penduan. Biar dia yang banyak salah. Bukan suruh dia buat salah, tidak. Kalau dia banyak bohong, betul lah. Kerana dia dipimpin. Jangan kita yang suka berbohong. Kerana kita pemimpin. Jadi kalau dia banyak mulut, banyak lawan kita, itu adalah neutral. Tak pelik. Allah bagi kita lelaki, kelebihan kita apa? Tubuh badan kita. Tangan kuat, kaki kuat, segala-galanya kuat. Bini kita semua lemah. Kaki dah rok, belagi dah rok, jalan kalau akak barang dah rok, siku dah rok, numbuk dah rok. Benda lebih perempuan. Mula. Lepas tu kalau kita kata guana-guana pun dia takut. Awak ni duduk baik tu, duduk ngopak ke jiran-jiran masuk neraka. Biar neraka, biar. Takut dia. Jadi jangan nak suruh bini takut ke kita. Dia tak takut. Memang tak takut. Dia takut ketika normal, ketika baik, ketika biasa. Ketika manusia, dia takut dah. Dan dia ngamak 3 hari tidur sejik dia iman. Tu iman. Kau ingat ke warak dah balas dengan bini. Takut tak? Hari tu cakap minum air dengan ayah anda. Tahu tak ayah anda? 3 lain. Lengang dia macam peha kita. Lengang. Dia minum air dengan dia. 2-3 orang. Ayah anda belakang. Kita seorang je. Anak anda. Orang hebat lah. Rimah tengok rimah timbit tahi. Besar tubuh ke ni? Lepas tu mari kita kacir buah. Ping. Buat jatuh cermin ropon dalam. Berlari ayah dia. Dia tu bini dia. Dan kalau ayah anda takut ke bini, demung. Jadi bukan kelemahan lelaki. Itulah kelebihan perempuan. Betul tak?